Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Selamat datang ke Diaduk My Channel. Okey, dekat tangan saya ni ada satu makanan tradisi. Okey, yang ni khas makanan tradisi orang Kedah ni. Iaitu biasanya kalau orang kampung panggil keringgi. Keringgi. Okey. Keringgi ataupun nama baku dia ringgi lah. Dia adalah sebenarnya beras pulut yang ditumbuk bagi nipih macam ni kan. Sagi akak try tengok sat. Ni beras pulut warna hijau ni. Okey, kemudian dicampurkan dengan parut kelapa ataupun ada setengah tu dia makan dengan susu buat macam cornflake. Boleh juga nah. Tapi biasanya orang kampung ataupun ayah mak kita ni orang lama orang lama dia makan dengan parut kelapa. Kelapa parut noh. Cuma ada zaman sekarang ni depa dah combine sekali dengan jagung. Ada sikit ni macam ni dia berjagung lah. Jagung, emping beras pulut dan kelapa parut. Ni adalah makanan tradisi pesawah negeri Kedah. Orang panggil dia keringgi ataupun nama baku dia panggil ringgi. Ringgi. Jadi alhamdulillah saya berkesempatan hari ni boleh makan. Ni mak saya bagi. Mak saya beli dekat nat pokok getah arau. No? Kita nak makan sikit, nak rasa. Saya pun sebenarnya first time saya nak makan makanan tradisi Kedah ni. Walaupun umur dah mencecah 40 tahun baru rasa nak makan makanan tradisi orang Kedah. Okey, kita rasa lah. Bismillah. Keringgi. Ringgi. Kakak nak rasa? Ada gula. Rasa ada gula sikit. Tak, saya gilit sebab. Tak. Ada nyok. Okey. Kelapa parut sini orang panggil nyok lah ni, nyok. Isi nyok yang diparut. Ada jagung dan emping beras pulut. Mai kau. Okay, kakak pun nak rasa sikit. Ringgi. Nak juga? Adik nak juga? Lagi. Nak ambil gambar je? Dah makan lah. Ambil banyak sangat agak sikit. Sikit. Okay. Duduk. Dia ni, okay. Yang ni biasalah orang tua suka makan, no? Orang lama suka makan. Kakak? Sedap. Sedap je dia rasa, kan? Dia memang makanan untuk tenaga ni. Emping pulut, nyok, ataupun kelapa parut dengan jagung. Manis, dia tak manis sangat. Dia rasa manis sikit-sikit je. Guna cancang. Dia rasa kurang manis. Memang sihat lah. Makanan ni saya rasa makanan sihat. Saya kunyah pun tak habis. Cuma dia punya beras pulut emping ni, dia panggil emping jugalah, no? Sebab dia ni kan beras pulut ni dia liat lah sikit. Dia rasa macam liat-liat keras sikit kan. Mungkin budak-budak dia tak suka lah kan. Budak-budak zaman sekarang ni mungkin tak suka. Tapi yang ni makanan antara makanan yang boleh mengekalkan tenaga lah. Pesawah Kedah biasa makan benda ni dulu. Makan waktu sarapan boleh, makan waktu petang pun boleh. Keringgi ataupun ringgi. Alright. Itu kesian saya untuk video ni. Jadi untuk anda kakak yang suka makan keringgi ataupun nak cuba makan keringgi ataupun ringgi ni, boleh mai cari. Yang ni kami beli dekat Nat
Pokok getah. Maknanya mak saya beli. Dekat kat gigi. Tak ada. No? RM1. Makanan tradisi pesawah Kedah. Jadi sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih semua kerana menonton. Assalamualaikum. Bye-bye. Kita makan mak. Ambil gambar.